Sebenarnya adalah hari gaji pada hari ini dan kita akan pergi dulu. So misi kita akan melihat berapa kali Cik Gubat muntah daripada perjalanan daripada rumah menjawah ke Bintulu lah. So daripada rumah menjawah ke Bintulu dalam 150 km. Kita tengok berapa kali dia muntah. Ini adalah pelarian-pelarian yang sedang melarikan diri ya. Mereka ini sedang melarikan diri ya. Daripada pihak berkuasa. Tapi kita tak tahu lagi tujuan kami ke mana. Ini daripada negara mana? Yang ini daripada Bangladesh. Ini daripada Vietnam. Saya itu daripada Indonesia. Oh, Indonesia. Yang itu. Kamu dari mana? Saya daripada tanah Jawa, Pak. Oh, Jawa. Okey. Bagus. Selamat datang ya. Ya. Kita tengok tadi Cik Gubat telah kandas. Kita bergerak dengan kira dalam 80 km, mana kita ada baki dalam 70 km nak ke dulu. Cik Gubat telah muntah untuk kali pertama di bawah. So, saya ingat mungkin lagi sekali dua dia muntah baru kita sampai ke dulu. Okey, kita melihat Gubat muntah untuk kali kedua. So kita sekarang berada dalam, saya ingat Sebau. Mana kita ada 45 hingga 50 km ke dulu. Mana ni kali kedua dia muntah. Dan sekarang Cik Freddy pun nampaknya sudah berjangkit dah. Dia belum lagi muntah, dia baru dia demam-demam lah. Kita berhampiran dengan simpang Simalajau. Saya ingat dalam 30-40 km lagi. So, Bat telah muntah untuk kali ketiga. So, sekarang Cik Freddy juga dah sakit pula. Hitam. So, dia sesak nafas. So, inilah cabaran perjalanan daripada Segaham ke Bintulu. Setiap perjalanan ada ceritanya sendiri. Sekarang Freddy pula muntah. Mungkin angin banyak dalam perut. Lebih baik dia muntah sekarang. Keluarkan semua angin dalam perut. Freddy yang pertama. Lagi. Ya, kita jadi sampai ke Hotel Sunlight. Tapi Bat akhirnya tundang sekali lagi. Dalam kali keempat dia muntah. Okay. Inilah sejarah perjalanan Bat ke Bintulu. 4 kali muntah. Di depan hotel muntah. Ya, sekarang kita sedang akan hari sebelum balik ke rumah menjawah. Dan Bat selesai makan nasi. Lepas ni dia akan makan pil mabuk. Kita tengok ada pil ni kesan untuk Bat. Okey. Sekarang ada apa lagi? 2 biji je. Alhamdulillah. Tengok dia. Okey. Kita dalam perjalanan pulang untuk ke rumah menjawah. Kali ini kita akan menempatkan Bat di kerusi hadapan. Special kita bagi kat dia.
Ini penumpang-penumpang baru. Newcomer, new cast. Jadi kita lihat apa yang akan terjadi pada bas selepas ini sepanjang perjalanan. Dan untuk pengetahuan semua, Bat telah membeli ubat mabuk. Mari kita tengok, adakah ubat mabuk tu sesuai dengan untuk Bat atau tidak. Bye. Lain kali di belakang. Sekarang kita sudah sampai ke rumah menjawah. Untuk pengetahuan semua, kejayaan telah dicipta oleh Cikgu Bat. Dia tidak muntah langsung sepanjang perjalanan dari Bintulu hingga ke rumah menjawah. Ini kesimpulan yang boleh dibuat. Ubat yang Bat makan tu memang berkesan. Beli banyak-banyak Lepas ni saya beli 100 tablet. Mampu hati. Telan semua sekali.